Alright guys, hari ni kita nak makan nasi ayam sos Korea. Ayam kita beli kat kedai sebelah. Sos Korea ni kita buat sendiri. Yang kita guna untuk tteokbokki. Lepas tu kita tambah 1, 2, 3 wonton supaya ada kriuk-kriuk sikit. Jom makan. So guys, bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu wonton pop. Biasa kita akan bagi cicah sos sos Thai. Bismillah. Tengok rangup-rangup. Ayam goreng sebelah, kedai sebelah dengan sos Korea kita. Bismillah. Kalau korang nak dapatkan wonton, datang kedai dekat Tapak Bazar, Pasar 3 Puncak Alam.